Soalan 2. Sebuah bas persiaran memulakan perjalanan pada pukul 7 pagi dari bandar A menuju bandar B. Selepas bergerak selama 30 minit, kelajuan bas itu telah mencapai 90 km per jam. Bas itu mengekalkan kelajuan itu selama 1 jam dan seterusnya mula memperlahankan kenderaan dengan kadar tetap dalam masa 1.5 jam sehingga berhenti di bandar B. Jadi soalan A, lengkapkan graf laju melawan masa pada ruangan jawapan bagi menunjukkan keseluruhan perjalanan bas persiaran itu. Okey, jadi terlebih dahulu sebelum kita melukis atau melengkapkan graf laju masa pada ruangan jawapan, jadi kita perlu lihat skala ataupun nilai yang diwakili oleh paksi paksi laju, paksi mencancang iaitu laju. Okey, dia dalam unit 20, 40, 60, 80, 100. Jadi ini menunjukkan kelajuan bas. Manakala untuk skala masa pada paksi mengufuk, ditandakan dalam unit jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi berdasarkan maklumat daripada soalan, bas ini memulakan perjalanan pada pukul 7 pagi. Jadi kalau memulakan perjalanan pada pukul 7 pagi, jadi dari memulakan perjalanan kita mula daripada bawah lah, daripada asalan. Sehingga dia kata selepas bergerak selama 30 minit, bas itu telah mencapai 90 km per jam. Jadi kalau kita tengok pada skala masa ini, satu kotak ataupun satu petak adalah 30 minit. Jadi kita tanda kita tahu kedudukan 30 minit adalah pada petak yang pertama, dan untuk kelajuan pula kelajuannya adalah 90. Jadi kalau 80 di bawah ini, 90 di tengah-tengah. Jadi kita tandakan inilah titik yang mula-mula. Jadi kita sambung daripada titik asalan sambung kepada masa iaitu 90. Ini menunjukkan pergerakan daripada rumah dalam masa 30 minit. Kelajuan bas persiaran itu mencapai 90 km per jam. Seterusnya dalam ayat ini lagi, bas itu mengekalkan kelajuan selama 1 jam. Selama 1 jam. Jadi kita tengok petak petak pada skala masa ini. Satu petak adalah 30 minit. Jadi kalau 1 jam kita akan gunakan 2 petak. Jadi mengekalkan kelajuan maksudnya dia berada pada kelajuan seragam. Jadi kita dah tahu dia dah mencapai 90, kemudian dia berada pada kelajuan seragam selama 1 jam. Jadi kita tambah garisan ini sampai sini. Nampak 1 jam. Mengekalkan kelajuan dalam dengan laju 90 km per jam. Seterusnya bas itu mula memperlahan kenderaan, memperlahankan kelajuan dengan kadar tetap dalam masa 1.5 jam hingga berhenti di bandar B. Jadi sekali lagi kita tengok pada skala masa. Kalau 1 jam 1.5 jam daripada sini sini ke sini 1 jam, dan sampai ke nombor 3 ni adalah 1.5 jam. 1.5 jam. Jadi maksudnya kenderaan itu bas persiaran itu semakin memperlahankan dan akhirnya sampai ke destinasinya iaitu bandar B. Jadi kita tahulah masa bergerak ini adalah
Ini adalah bandar A. Okey. Okey, bandar A bergerak mula pada pukul 7 pagi. Okey, dan sampai di bandar B. Sini adalah bandar B. Okey. Jadi inilah graf yang kita perlu lengkapkan berdasarkan dengan maklumat yang diberi dalam soalan. Sekian. Soalan B. Pada pukul berapakah bas persiaran itu sampai ke bandar B? Okey, jadi daripada graf yang kita lukis pada soalan A, jadi graf laju masanya adalah seperti yang kita lukislah. Jadi maklumat dalam soalan mendapati bas memulakan perjalanan pada jam 7 pagi. Jadi berdasarkan graf laju masa yang kita lukis, bas persiaran ini mengambil masa selama 3 jam, 3 jam untuk bergerak daripada bandar A kepada bandar B. Jadi masa bas persiaran itu sampai ke bandar B adalah jam 7 pagi. Kita tambahkan dengan 3 jam. Jadi bas akan sampai ke bandar B pada pukul 7 tambah 3, 10 lah pada pukul 10 pagi. Sekian. Soalan C. Kirakan kadar perubahan laju bas persiaran dalam kilometer per jam dalam tempoh 1.5 jam terakhir. Baiklah, pertama sekali kita perlu ingat apabila kita diminta ataupun kita ingin mencari kadar perubahan laju, kadar perubahan laju, ini bermaksud pada graf laju melawan masa kita perlu mengira kecerunan. Kecerunan garis lurus yang kita perlu kira adalah pada tempoh pada tempoh 1.5 jam terakhir. Jadi pertama sekali kita kena tentukan garis manakah yang berada pada tempoh 1.5 jam terakhir. Jadi kalau kita tengok daripada graf ini, 1.5 jam adalah daripada kawasan inilah, sini sampai jadi inilah garis kalau cikgu tandakan warna biru. Jadi garis yang perlu kita cari kecerunannya adalah sini, pada sini sampai bawah. Jadi untuk mengira kecerunan, biasanya kita akan gunakan formula kecerunan lah, iaitu M. Kalau kita ingat masa kita belajar garis lurus, Y2 tolak dengan Y1, kedudukan pada paksi mencancang bahagi pada kedudukan ataupun jarak pada paksi mengufuk, iaitu X2 tolak X1. Jadi pertama sekali kita labelkan atau tentukan koordinat bagi X1, Y1. Biasanya kita akan ambil di atas inilah, ini untuk X1, Y1. Jadi nilai X di atas adalah 1.5, manakala nilai Y nya adalah ikut kelajuan adalah 90. Manakala untuk nilai X2, Y2 yang di bawah ini apabila sampai ke destinasi, nilai X adalah 3 dan nilai Y nya adalah 0. Dengan menggunakan formula yang telah diberi tahu tadi, maka untuk mengira kecerunan ataupun kadar perubahan laju adalah untuk nilai Y2 tolak Y1 kita ambil 0 tolak 90, 0 tolak 90, akhir tolak yang awal. Untuk X, 3 lah, 3 tolak
1.5. 3 tolak 1.5. Okey, maka kita akan dapat di sini negatif 90 bahagi dengan 1.5. Maka kita akan dapat nilai kadar perubahan laju adalah negatif 60 km per jam. Okey, negatif 60 km per jam ya. Tanda negatif menunjukkan kenderaan itu semakin perlahan. Okey, semakin perlahan. Okey, atau dalam istilah boleh kita panggil dia sebagai nyah pecutan. Okey, sekian. Soalan D. Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh bas persiaran itu dari bandar A ke bandar B? Jadi pertama sekali kita perlu faham, okey, apabila kita ingin mengira jarak, okey, pada graf laju melawan masa, okey, jumlah jarak adalah diperolehi dengan mengira luas, ya, luas di bawah graf. Jadi kalau kita perhatikan graf laju masa yang kita lukis, okey, kita perlu mengira luas bentuk apa ni, trapezium, ya, bentuk trapezium. Okey, jadi apabila kita mengira luas bentuk trapezium ini, maka kita akan dapat jumlah jarak, okey, daripada bandar A ke bandar B. Okey, jadi formula untuk mengira luas trapezium adalah, okey, 1/2, okey, darab dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Okey, jadi pada rajah trapezium ini, okey, dua sisi yang selari yang dimasukkan adalah yang pertama yang berada di atas. Okey, daripada sini ke sini. Okey, ini jaraknya adalah 1 jam lah, ya, 1 petak 30 minit. Jadi kalau 2 petak adalah 1 jam. Okey, jadi yang selari, garis selari di atas 1. Okey, tambah dengan yang di bawahnya. Okey, yang di bawahnya adalah daripada awal sampai akhir adalah 3 jam, ya. Jadi 1 tambah 3. Okey, 1/2 darab hasil tambah dua sisi yang selari, baru kita darab dengan tinggi. Okey, berapakah tinggi trapezium ini? Okey, tingginya adalah 90. Okey, 90, ya. Kalau ikut ni adalah 90 km per jam, tu adalah mewakili tinggi trapezium. Okey, jadi apabila kita kira, maka kita akan dapat nilai adalah 180 km. Sekian.